sunat bunuh. Babi tak kira, babi baik, babi lebat, babi comel, babi cung, babi uduk, sunat bunuh belaka. Nampak? Tak ada belah bandar tu, kalau Kuala Lumpur dia banyak pecah rumah. Pecah rumah ni bukan dia pecah dengan berzat tau. Mana dia masuk tu orang tak sedar. Dia panggil pecah rumah. Faham? Mencuri masuk. Jadi bubuh alang hak bunyi gereng dia kerap payah. Dia kerap payah. Bubuh jaga tidur. Dah jaga ngatuk mata. Faham tak? Pukul 10 ada lagi tuan dia keling ikut tikat, ada lagi jaga. Pukul 1 dulu pada tuang jaga. Nampak tak? 600 sebulan. Lah dia orang beli anjing. Di Malaysia ni ada banyak tempat latihan anjing. Tak ada masalah, ni boleh dalam syarak. Anjing yang dilatih untuk bela di rumah. Tapi tak duduk dalam haram pun luar. Tapi besar kalau duduk tinggi ni je kepala. 5,000 sekor. Kan anjing yang kita jumpa biar jalan tu cek tu. Tu 3-10 akan sampai. Faham tak? Ni tinggi ni. Sekali wop gitu. Terberok kita dengar. Sungguh kuat, bergegar rumah-rumah. Sekalinya salok. Ubah tu baru jadi. Memang awak takut sungguh. Tengah kerabat malang wop, debok tu. Faham? Tu hebat lah. Jadi bila-bila dia mula-mula beli tu, we jilat lu tangan kita, tuan rumah, anak-anak kita. Sebelum buh luar tu. Dia pun jilat lu sekali, pertama kali. Supaya dia tak salok. Kita balik pergi mari pasal hari-hari tak. Ulama kata boleh. Lepas tu basuh 7 kali. Faham lagi? Dia ada tujuan maslahat, boleh. Tak pelik. Kucing tak dia apa kau curi kucing. Kucing lah kau. Gitu lah kucing. Dah cetong kucing. Dia ada manfaat kat anjing. Anjing jangan main kecil je kejar kan budak rapok. Anjing yang subuh-subuh anjing lalu kat rumah Cina. Tu imam nak pergi sembahyang, tu Bilal. Subuh kan. Jadi anjing kecil je, besar sikit dia kucing je. Jadi dia ingat ke tu Bilal nak pergi curi. Dah gelap lagi. Dia kejar. Dah berlari dengan kain. Nampak tak? Dah kadang lah lawan kain tu kilah. Baju Melayu saja. Lari dah takut kekal keting. Tu Bilal. Lo lalang tak akal. Tapi tak apalah asal selamat Dan ni tinggi ni duduk kalau bangun tu 7 kaki. Wuk sekali tu air kecing itu. Sungguh. Ni pala Sony ni. Macam rimah belang. Ada manfaat. Dalam Quran kata mu'allamah. Kita kata kejar kacir. Dia pun kejar pak je bahan atas kok. Mampu kacir tu. Buat bagi kita boleh makan selalu malam ni. Tak payah sembelih. Nampak? Syarat anjing itu mu'allamatun. Kita latih dah. Dan syarat masa kita suruh kejar tu niat sembelih. Faham? Nampak? Tu kelebihan anjing. Tapi jangan lebih pada hak. Siapa kata boleh bela dalam rumah, hak tu bercanggah dengan Rasulullah. Tak boleh siapa kata tak payah basuh. Nabi kata iza wadagal qalbu fi ina'i ahadikum fagsiluhu sab'a. Bila anjing jilat dalam beldi kamu, fa'riqu, air dalam beldi wajib kena cuah. Beldi basuh 7 kali. Tubik dia ni tak payah basuh. Jadi bercanggah dengan Nabi, setan Yang sesat masalah patung dengan anjing. Keduanya gambar yang digambarkan dengan tangan bagi yang punya roh, maka haram ia dengan ittifaq. Kerana sabda Nabi sallam dalam hadis di atas, sungguhnya ampunnya ini segala gambar akan diazab pada hari kiamat. Dikatakan bagi mereka itu, hidupkanlah akan barang yang kamu perbuat. Dan kerana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sittah. Ashabus Sittah mana kitab tuan-tuan punya kitab sunan yang 6 biji. Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud. Man sawwara suratan umira an yanfaqa fiha ruha
yaumal qiyamati wa laisa binafikh. Artinya barang siapa merupakan satu gambar, nescaya akan disuruh bahawa meniup ia padanya gambar akan roh pada hari kiamat. Padahal tiada ia orang itu ni tak nampak sini. Tiada ia dapat dia cetak tak nampak sini. Tiada dapat meniupnya meniup roh. Yang keduanya, gambar orang kerja sebagai pelukis. Jangan jadi pelukis gambar-gambar benda-benda bernyawa. Nak lukis benda tak bernyawa. Tapi akan nak belakang lagi, kalau dah rasa mana ni, dia akan terang hak mana boleh pula, hak mana diharuskan, hak mana dikecualikan. Dengar hak asal dulu. Dengar hak haram dulu. Nampak? Bila kita tahu hukum, kita amal. Tu kelebihan dia. Dengar. Kalau ada orang buat, kita tegur. Anak-beranak kita dah kita tahu. Lah ni kita tak tahu benda kau. Sama bodoh dengan kura. Apa benda? Makan banyak. Duduk. Nasi goreng se, telur dapat. Bodoh ke kura. Nak makan banyak. Nak makan sedap-sedap ni ngaji biar banyak. Ni barang wajib ni. Kena belajar. Ingat tu hari jadi kita ni main-main gini. Apa hasibtum anna khalaqnakum abasa? Tuhan kata. Manusia, mu ingat kuat mu main gitu ke? Mu ingat kuat mu suruh main bagi petang cari makan kedara. Lepas tu balik duduk rumah itu je lah. Banyak cantik, tapi Tuhan tak kata banyak cantik, kita tambah. Faham? Tapi itulah maksudnya, maknanya mu main-main lah. Pagi keluar cari makan, orang ni noreh. Orang ni cari candang, orang ni ngai, orang ni kait buah, orang ni gaus ming, orang ni JKK, banyak masa kerja. Petang balik, lepas tu main sokang pula, nak wih peluh ni, main takraw, orang ni main gua, orang ni main gasing, orang ni petik mata, kau bandar. Kalau lek bandar tu main bowling, bowling ingat dia ni. Bowling ingat. Habis masuk dalam lokang, suti harang tak kena. Tak apalah, riadah. Tapi garis isyaki dengar. Tu tak kena situ. Tai makan ketara, cari. Honggah. Tai sokang. Tai jual beli. Tai dengar, ada sekah haram muka. Situlah. Nampak? Yang salah kita tu. Bila kita tak dengar, kita tak tahu. Bila tak tahu, jahilun, mana orang yang tidak tahu. Pianu pun tak tahu kehala. Tak tahu tak marah, jahil marah. Mu tak tahu tak marah. Mu bapak jahil marah lu. Padahal tu le, jahil yang tak tahu tu le. Nampak? Biar kau kita jadi orang yang berpengetahuan. Bukan wajib belajar sampai jadi ulama, jadi maulana, jadi syekh, tak payah. Jadi kita reti koda-koda fardu ain. Tak reti ke benda hukum. Cari makan macam. Hak ni naik bukit, hak tu turun bukit, hak ni masuk dalam lembah, hak ni beli redah sungai, hak ni beli belah hutang. Pandai tu. Tapi agama dah tahu benda. Tanya dia macam kita tanya karung hama bodoh. Ngan menatu, tok tua bodoh belaka, habis anak beranak. Biar kau reti pasal kita nak balik kan lagi. Nak balik banyak soalan pula. Ni tanya pula fiqh, tanya syariat, tanya sahwata, tanya halal haram. Dah reti kita nak jawab ke? Dah kita dah reti. Dia nak tanya atas dunia ni. Mu kebun apa ekar? Tak tanya tu. Tanya hukum syarak. Mula-mula sekali akidah. Wa ma i'tiqaduka. Apa i'tiqad kamu? Dah kita i'tiqad tahu. Nak tahu gua ni main pagi petang. Duk kalau berang turun tu buruk buang musim. Aku nak pergi Junggau. Nak pergi Surang. Orang ngajar rumah kat biar rumah dia orang yang tengok. Dekat-dekat duk kalau berang. Turun waktu buruk. Buang musim.
mulai sunggau. Nah, bukan salah tapi orang ngajar biar rumah tajwid. Tak pergi bodoh sampai ke mampu. Tak boleh baca Quran. Ambil Quran tu Allah ke dia, tak boleh baca. Allah ke karung boleh siap. Tak boleh ke? Anak beranak karung. Lebih kurang. Tapi muka comel karung sikit je. Comel dia. Ada itu bubuh. Jangan kata kasar, nak suruh berasa. Nah, bila berasa baru rasa kita nak adakan perubahan. Nah, ketiganya gambar yang dipamerkan pada dinding atau lainnya sekiranya melihat kepadanya oleh seorang yang masuk, maka iaitu haram juga dengan tidak ada khilaf kerana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Aisyah. Kana lahu sitrun fihi timsal ta'id. Wa kana dakhilu idza dakhala istaqbala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawili anni hadha fa inni kullama ra'aituhu zakartu dunya. Artinya adalah baginya suatu tabir, padanya gambar burung. Adalah seorang yang masuk akan dapat memandangnya gambar dan berhadap akan dia gambar. Maka bersabda oleh Nabi SAW, jauhkan daripada aku akan gambar ini. Maka bahawasanya aku tetap kala melihat olehku akan dia mengingatkan akan daku kepada dunia. Jadi janganlah gunakan gambar-gambar binatang untuk hias rumah. Islam ni tak larang nak hias rumah, hias lah. Siapa tak nampak rumah pun tak apa nak hias. Tapi jangan sampai maknanya benda-benda yang menyebabkan malaikat tak masuk. Nak beli kain lasir tak mahal, tak hal, mu banyak piti beli ya. Dah mu orang kaya. Jangan gambar-gambar binatang. Nampak? Gambar bunga boleh. Gambar bunga, lasir gambar kukunya, lasir gambar cok gebeng, tak ada masalah tu. Gambar binatang haram. Lasir gambar gajah. Tu hak tidur budak-budak. Tidur budak-budak. Tidur budak-budak tak apa, dia mainan budak-budak. Katil budak-budak. Katil budak-budak dia tak apa, dia budak-budak lah sensor. Tidak boleh hak kita hak dewasa. Ni hak dewasa lah, duk main sangat dengan anak patung. Jadi banyak, kalau kita kira banyak benda yang boleh lah. Kalau dalam bab lasir-lasir ni banyak benda hak boleh. Hak ni pasal gambar binatang Nabi marah. Jadi kalau nak pergi beli lasir, tak usah beli gambar binatang. Kadang dia buatkan gambar burung, gambar rimau. Tak boleh tu. Cari gambar lain lah, gambar kotak-kotak, gambar jaluk, gambar bunga, tu boleh. Jadi Nabi kata tak boleh. Lasir ni gini tak boleh. Dia mengingatkan kepada dunia. Daripada hadis ni lah juga makruh semayang pakai baju ada gambar. Ulama waktu itu panggil istinbat. Nampak? Istinbat ni gali yang tersirat. Kita baca hak tersurat. Ulama-ulama hadis dia hafal hadis. Ulama-ulama fiqh dia gali hadis. Nampak? Batu kata berkata apa benda Imam Hanbali. Kana ashabul hadis rukuda. Adalah ulama-ulama hadis ini tidur. Fa aiqazahumus Syafi'i. Maka Imam Syafi'i telah membangunkan mereka daripada tidur. Benda maksud dia. Maksudnya ulama-ulama hadis hanya menghafal hadis, beribu-ribu hadis. Hafal hadis saja. Pak hadis ni, hadis ni. Pak hadis ni, hadis ni. Imam Syafi'i mari dia